Apa itu zalim? Dari segi definisi, zalim ini ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang kata zalim itu ialah at-tasarruf fi mulkil ghair bighairi izin. Bertindak pada milik orang lain, pada milik pihak lain tanpa izin. Itu zalim, kata sebahagian ulama. Definisi ini dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Juga dinukilkan oleh beberapa ulama yang lainlah, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan lain-lain lagi lah. Al-Imam At-Tufi juga menukilkan definisi ini. At-tasarruf fi mulkil ghair, bertindak pada milik orang lain, pada milik pihak lain tanpa izin, bighairi iznihi, bighairi iznihi, itu adalah zalim. Kalau saya pergi ambil harta tuan-tuan tanpa izin, ambil, saya curi, saya zalim. Kalau saya pergi kat kereta tuan-tuan, saya pergi lukis dengan pen marker dah tak boleh nak padam, saya zalim kalau tanpa izin. Saya ambil harta tuan-tuan, saya pergi pecahkan, saya pergi rosakkan, saya zalim kalau dibuat tanpa izin. Itu maksud zalim pada definisi yang pertama. Pada definisi yang kedua, ada juga sebahagian ulama menyebutkan zalim ini dengan makna ingkar ataupun tidak patuh tidak taat pada pihak yang wajib ditaati. Yang tu zalim lah tu. Sepatutnya seorang anak taat pada mak bapak dia. Seorang hamba sahaya taat pada tuan dia. Seorang rakyat taat pada pemimpin dia. Seorang anak murid taat pada guru dia. Tapi kalau tak taat, maka dia dianggap zalim. Definisi yang ketiga adalah definisi yang kita selalu dengar. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga. Apa itu zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan di tempat dia. Zalim lah tu. Yang ni banyak dah ustaz hurai. Kan? Kalau pergi letak baju perempuan dekat anak lelaki, zalim tak? Zalim lah tu. Pergi pakai selipar dekat kepala, bukan dekat kaki. Tu zalim lah tu. Nampak? Definisi yang keempat bagi zalim ialah melampaui had yang diletakkan. Sesuatu benda tu ada had dia. Kita pergi melangkaui batas tu, melangkaui had itu, maka kita zalim lah. Jadi tuan-tuan nak pegang yang mana? Nak pegang definisi mana? Semua ni kata zalim. Nombor 1 pun zalim, nombor 2 pun dikata zalim, nombor 3 pun zalim, nombor 4 pun zalim.